ada satu amalan tu Ustaz. Ada satu amalan yang mana tuan semua dalam hadis ni, dalam satu hadis tu, hadis ni mengatakan, yang hadis ni riwayat Abu Daud dan Tirmizi tuan semua. Okey, dia kata Allah Taala kata Rasulullah SAW. Nah, Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Okey, tak ulang sekali lagi. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Okey, apa yang kata, siapa yang tetap mengerjakan sembahyang sunat sebelum dan sesudah zuhur. Sebelum zuhur dan selepas zuhur. Okay, sebelum sembahyang zuhur, kita sembahyang 4 rakaat semua. Rasulullah beritahu, siapa yang tetap mengerjakan sembahyang sunat sebelum dan sesudah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka semua.